Assalamualaikum. Salam. Tak, saya nak laksa satu boleh? Boleh? Dengar cerita laksa dia sedap kat sini. InsyaAllah sedap. Akak dah berapa lama dah kat sini Kak berniaga laksa? Lama dah. Sejak 2013. Ni laksa utara tapi akak dah modify dah. Oh, dah modified? Laksa utara Thai lah rasa. Barang-barangnya banyak akak blend semua. Lepas tu ada udang sikit. Oh, ada udang sikit lah. Oh, masuk rasa sikit. udang lah. Lepas tu Ada. dia pekat. Oh, dia pekat? Menu dia ni akak lebih pada ikan. Ini Kuah kuah dia, pekat kuah tengok. pekat. Tengok sikit Kak, angkat sikit. Oh, Memang ya. pekat. Pekat gila korang. Tak lokek ikan. Tengok, pusing sikit. Memang tak lokek ikan. Betul. Oh, tu dia pekat dia orang. Akak ni bukan main-main tak tipu. Betul-betul pekat dia bagi. Tak rasa ikan juga, tak tahulah kan. Tu lagi. Berapa ni Kak? Satu ni laksa ni. RM7.50. RM7.50 untuk laksa ni Ya. Oh, okeylah korang. Portion pun banyak. Okey Kak, terima kasih. Go. Ni dia korang laksa utara RM7.50. Nampak ni. Kau tengok ni, kuah dia. Pekat gila. So, tunggu apa lagi, jom kita rasa. Ni sedap lah korang. Kuah dia tu pekat, memang pekat rasa ikan lah. Masam dia actually just nice lah. Sedap juga sebenarnya. Not just sedap juga. Sebenarnya sedap sangat. Aku suka ini. Cuba kalau kita harimau. This is even better. Kat sini laksa dia sedap. Bukan yang macam laksa biasa-biasa. Walaupun gerai dia perjalanan RM7.50. Murah lah sebenarnya. Laksa macam ni, portion pun banyak actually. Not bad lah portion dia, nampak? Banyak macam ni kan. Apa tu RM7.50. Kuah pekat. Rasa pun ngam gila sebenarnya. Okay. Kalau korang nak cuba laksa RM7.50 ni yang pekat, nampak banyak portion dia kan, korang boleh je datang dekat Warung Ramblah dekat Sungai Chong. Apa-apa pun, jom kita.